Alright, so contoh you dah duduk kan. Okay, you dah duduk, semua dah ready nak ni. Okay, yang ini bila nak kena letaknya? Yang ini siapa yang akan letak ni? Ni panggil apa? Ni panggil apa? Napkin. Contoh napkin macam ni kan. Perlu ke you nak tarik napkin ni untuk you letak terus? Selalunya akan ada pelayan akan datang. Pelayan nanti saya akan ajar kejap lagi macam mana nak cara betul nak letak napkin. Alright. Tapi kalau pelayan tak datang, bila you boleh buka napkin ni? Masa nak makan. Jangan duduk je terus korang buka tak menyabarnya kan. Nak agak makan, nak buka. Kan. So duduk, you relax dulu. Okay. You tunggu sembang-sembang dulu. Okay. Bila MC dah bagi tahu, okay, the food is ready to be served, baru you buka. Buka pun janganlah buka kelang kabut, relax. Okay, nampak profesional. Jangan jangan kibar depan customer pula. Alright, depan kawan pula. Okay, you buka je. You buka, cara you nak buat 3 segi. Okay, 3 segi. Kenapa 3 segi? Sebab untuk perempuan senang. Kalau you letak bawah kan, you nak ni, you boleh senang. You pakai yang bahagian ujung ni. Okay, kalau petak dia tak apa nak ni lah. So you letak sini. Okay, faham? So you letak sini. Alright, baru you start nak makan. Andai kata so boleh ke letak kat sini? Tak boleh ya. Itu either baby atau Mr. Bean je. Dua tu je yang boleh. Orang lain tak boleh. Okey, so yang biasa kalau kita akan letak dekat mana? Letak dekat bahagian pusat ni. Alright, jangan bawah sangat. Okey, so sebab tu risau selalunya jatuh kan. Kadang-kadang you orang sembang-sembang, napkin jatuh kat bawah kan. Ada orang dia suka letak, dia sangkut kat seluar kalau lelaki. Sangkut kat luar. Lepas tu dia keluar-keluar, bawa sekali. Saya pergi toilet, dia sekali bawa. Alright, so jangan letak macam tu. Alright, letak je kat sini. Kalau jatuh tak apalah. Alright, tak ada masalah. Alright.